Pengajaran yang ke-18. 70. 70. 18. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-18. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, kepada beberapa perkara yang engkau mengadu-ngadu akan daku, padahal tiada seorang yang seumpama aku yang engkau mengadukan. Dan manakala engkau minta daripadaku, aku perkenankan daripadamu demikian. Dan beberapa engkau mengungkarkan nikmatku, padahal tiada aku tegahkan. Dan manakala engkau kufurkan akan daku, padahal aku tiada aku aniaya bagi segala hamba. Mana? Tadi lah. Ya. Kau kembang pengajaran yang ke-8. Kau kena segala beberapa perkara, letak perkara. Kita nyonya letak mengadu. Ada mengadu hai, dia mengadu naganya mengadu di Allah. Ya. Menyantikan. Tapi ada kan. Padahal bukan Allah. Tiada seorang pun, maknakan Allah yang tempat inti ini yang mengadu hanya Allah. Pakon pak pulang cuk nama taala mengadu dia mengadu. Ini kata sepulang. Nah perkaranya mengadu. Hana seorang pun yang tempat mengadu melainkan Allah tempat mengadu. Inti dia pun kau hanya bertawakal kepada Allah. Baca cuhai ngadu apa? Baca cuhai tadi mengadu. Kata Allah hanya seorang pun yang bisa tempat mengadu, menyebutkan lol tempat mengadu. Ya. Maknanya mengaduhai kan bak manusia. Bak manusia. Ya. Sedangkan ditanya ketika laginya Allah Ta'ala buat kita melaki nifak Allah Ta'ala. Mamunya manusia tak melaki, dikonak boleh laginya enggak, tapi ni Allah Ta'ala hantar hana tetap nah. Sedangkan tadi tempat meminta hanya kepada Allah, tapi Allah perkenankan sambil-sambil pinta dia. Laki katanya Allah perkenankan tadi. Tidak ada yang ditunda oleh Allah Taala. Sabi. Mana kali lagi kan? Yang talake sabi hidup dari Allah Taala. Yang tak minta no. Rupanya hijau dia Allah Ta'ala bertehat hijau. Akan disambung ke? Dan beberapa engkau mungkar akan nikmatku. Ya. Ketika tak melaki
Kan Allah gejuk. Segala pemberian Allah ni bab kita. Kagejuk ingkar ke dah atas nikmat Allah. Ya, yang kita tengok. Ya. Mengaduhai kita tengok dia mengaduhai kita minta kepada Allah. Allah perkenankan tu hajat dan maksud kita tengok. Watekaluluh dan maksud hajat kita tengok. Hingga itu kita tengok ingkar bahawa nikmat yang Allah wujudnya ibadahnya itu adalah daripada datangnya dari Allah Taala. Dua tanya. Orang yang memberikan nikmat itu hanya Allah ibadahnya. Tinggal dua dia. Pun dia dah mengadu-aduhai tanya. Ada mengadu-aduhai dalam keb Allah. Gepenuhi ni Allah Ta'ala. Gepedrok ajak dan maksud katanya. Ketika kadrok, mengingkar katanya bahawa itu adalah pemberian Allah. Nikmatnya itu adalah segalanya. Itu adalah titipan Allah. Ni bak katanya. Dua katanya. Dan padahal Allah Ta'ala hanya menegah. Hanya ketegah. Ya. Padahal tiada kutegahkan anak belakang. Mana ikan belakang kagak ujuk pun. Tengok nak ujuk ni ataupun genggamnya. Tapi Allah tetap memberi nikmat dia pada. Dan manakala engkau kufurkan akan datang kufur ingkar katanya. Ketika tanya lagi ni engkau ingkar ada nikmat hingga kufur katanya. Padahal Allah hana aniaya kita. Dino lagi pelajaran yang kami ikut. Bu ibadat katanya mandung, bu taat mandung, nikmat dan syukur mandung, bukan maknanya Allah akan menambah derajat Allah Taala. Rugo hana je Allah Taala. Ketika geberi memandung kalau wujud nikmat mandung manusianya. Dua nikmat kufur. Ada dia yang Allah kena pada engkau tiada akuan tetap pujuk. Berkufurkah makin le pujuk. Tu le dah. Guru yang kufur dia ada le. Tu kufur dan tu Fir'aun. Kalau ada lagi ni dan Karun di mana yang ngadu hai laki Allah Taala dipenuhi Allah Taala dia orang kaya. Ketika dia orang kaya dua je ingkar ada nikmat Allah berikan. Ketika dia kufur roh je. Tapi Allah wujud nikmatnya baru. Tinggal je pelajaran tu bagi kita jom. Maka bagi segala hamba dan makanan engkau ringan-ringankan kitabku padahal tiada aku beratkan akan engkau barang yang tiada kuasa engkau. Lagi nyanyi yang kau pegang dalam Al-Quran, yang kau pegang oleh Nabi, termandung kau jelakan. Nyan. Yang kau lagi ni? Kau pegang oleh Allah Taala. Nyan. kita pemahaman kita lagi. Nyambut yang kau pegang oleh Allah Taala, tak peringan-ringan. Tak peringan-ringankan. Padahal Allah di dalam Al-Quran dan Nabi juga ibadahnya hanya memberat, hanya berat. Ya, hanya berat tanya. Maka ibadahnya ini mampu kuasa tidak
kuasa dia. Kata pegang nyata dalam dalil, pergi pegang Nabi, pergi pegang ulama. Tapi katanya meringan-ringankan. Ku yang haba Allah dan habana. Seolah-olah nyambutnya berat. Ya. Padahal tiada aku beratkan ke Allah. Hanya berat ya Allah Ta'ala mana ibadahnya. Kau ibadah barang yang tiada kuasa engkau. Punya hanya kuasa kita ada hukumnya Allah hanya berat. Matanya berat. Berat-berat loh. Dan beringat. Dan kepada beberapa masa yang engkau benci akan daku, padahal tiada aku benci akan dikau. Tu satu masa tengok seluruh manusia hamba dunia benci ni ba'lun, padahal Allah Ta'ala dah benci. Ni hamba. Hamba ada Allah ana benci ni di hamba. Katrok jamun, angka jamun jadi sini. Lewuru yang kau benci ke Allah. Kau benci ke Allah. Ketika anak truk hajat masuk banyak, kau benci. Allah nak sayang di menunjuk anak adik, Allah anak adik. Ya Allah benci katanya. Babi menunjuk. Babi betul lah. Allah nak benci. Tapi akhir jamun tengok. Yang katrok mata tengok. Hamba don. Le yang benci terhadap tu benci salah satu contohnya perintah Allah sudah kita abaikan. Satu benci kepada Allah. Ya. Perintah hukuman tong ibadah perintah oleh Allah Taala, le yang dah tinggal no. Maka satu ciri tengok yang tanda benci tengok kita bukan anali. Baru yang taat. Bu ibadah yang karena Allah. Ya. Kalau orang benci dengan ulama, tanda benci ke Nabi. Maka benci ke Nabi sama dengan benci ke Allah. Kalau orang benci ke ulama dia tak kan? Ya. Yang tanda hati dia sama benci kan? Dengan Allah. Ya. Yang takut akhir jamun tanya itu. Yang terasakan. Dan kepada beberapa masa engkau mungkar akan daku, padahal tiada bagimu Tuhan yang lain daripada aku. Kan itu kan. Pada masa tengok lagi ni. Pada satu masa kita nyonya mungkar nyata, kita nyonya mungkar ni bahawa Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala hana mungkar, hananya ibadah, janyo. Pada kerana Allah dia hana Tuhan lain, yang lain daripada Lun, hana Tuhan lain. Maka apabila sakit engkau, maka bahwasanya aku tabib lum ubat. Rujuk sakit, Allah ubat. Melalui perantara dan ubat, ikhtiar, usaha kita nyu. Ya. Maka apabila sakit engkau, maka bahwasanya aku tabib yang menyembuhkan akan engkau. Menyembuhkan akan engkau. Yang menyembuhkan akan aku. Itu yang pulihkan Allah. Sakit katanya Allah yang pulih. Hanya yang lain, hanya Tuhan lain yang pulih. Hanya Tuhan lain yang pulih, hanya selain Lun. Sakit Lun pulih. Tentara Lun pulih tentaranya. Hanya yang lain, hanya Tuhan. Ya. Maka kita Allah jut itibar belajar dengan kita. Truk mata kita mun tengok, nya kita dia yang mungkar ni ba Allah.
Tapi Allah hana mungkar di hamba. Hana mensia-siakan kita. Le jamun itu. Jamun kaki. Bermula sembuhmu itu daripadaku, tiada daripada yang lain daripadaku. Tembuh kita nyo, pulih kita nyo dari penyakit, pulih kita nyo dari gatin, pulih dari kita nyo dari papa, segala macam. Yang namanya hana mangat yang sakit. Yang hana mangat mandung sakit. Yang sakit kan hana mangat. Nyanto yang kumangat Allah. Yang kupulih Allah. Hana yang lain selain dun Allah. Ya. Maka sungguh engkau adu-adukan akan daku. Kita mengadu-adu. Allah kita mengadu. Dia lagi, dia tenang dulu. Waktu tenang tu. Tudih tak Allah dua, nudur ya Allah, pakuan ada lagi ya Allah. Tapi lagi dia pakut mengadu-ngadu dia. Waktu gejot tua ke dia yang kena pertabian dari manusia. Maki mata tu kan lagi ni. Katrok kita waktu mata tanya ni. Mengadu-ngadu dia. Tolong ya Allah, lagi ada nyo. Lagi tolong. Allah saya cik tolong cik katanya. Ketika aman daripada mengadu-ngadu danyo, ke aman daripada segala danyo. Wah danyo aman. Muka gaglah dia. Ada kan? Lagi danyo tadi kena jepit. Pak pintu. Ada mau tak kita lagi nak. You know ada yang dulu? Yang boleh ubat. Tajuk ubat. Semua yang tipe bergaduh sakit. Adakah amat tua guna ubat tu yang dah berguna kat tua dia? Ubatnya. Katakan kadang-kadang anak boleh, nak kita tanya kat anak boleh. Kata apa dia? Lagi nak tanya, kalau tanya dah jamiat manusia, ingkar kaya. Kufur tanya tua tadi. Ada nikmat Allah berikan, segala membantu dengan itulah adalah kehendak dan kudrat kuasa Allah Taala. Hana yang lain daripada Allah Taala. Hana daya dan upaya tanya manusia makhluk tu hana, melainkan hanya Allah yang kuasa. Hana. Maka ketikanya kaki Allah sembuhkan katanya, ya. Tu dua katanya daripada Allah Taala yang kupulih katanya. Allah. Dan amarah engkau akan hukumku. Dan apabila aku turunkan hujan daripada langit atasmu dengan turun yang sempurna, maka kamu kata dihujani kami dengan bintang atau anu, maka saya kufur akan daku. Ini kebiasaan bahasa dia. Lagi tu. Bengih kita nyo. Tengok mengkat situ ataupun mengkat pu mantong getron hujan. Habis hujan uronyo. Arbo. Ana lagu pun tak boleh. Ana lagu dulu. Nyangka salah Pak hujan. Hana terfikir dia macam ujiannya adalah menyota-nyota fikir itu adalah rahmat yang sangat raya Allah berikan di bawah ini. Maka tanya hantum tak tilik bahawa katanya makhluk manusia namanya. Ada makhluk ciptaan Allah yang ada di dalam tanahnya kaget de-de-tro hana berpoi.
Dia dalam buku yang paling raya. Katrik tak ana ujun hana tok ujun hana tok i jo ujun lebak tengok. Bagi Bangkana bertimbang mangat katanya. Nikmat yang Allah berikannya, tanya minta rezeki katanya bak keadaan Allah tu, munyo hana tu mana habis bakal tanya kena ujun. Kata carut ujun. Yang kebiasaan lidah kita. Pada malam-malam. Nyona tanya lagi nya kufur tanya ada nikmat Allah. Rahmat Allah Taala. Kita kata uji batin kita tak betul uji batin tak betul lah orang yang betul uji. Ya, jadi mendu. Orang acara orang tu dia dia. Jadi acara ini Dia ajar kan. Lagi permintaan dia. ada kalau mau Cina doa haji. Cina ya doa. yang punya tu. Nya kan nya kata ujun. Berarti kata ujun nya kan rahmat ujunnya. Tanya na tadi. Walaupun tanya dino nak berhajat. Nah dui. Ron ujun. Gara-gara tanya pertimbang hajat ke tanya urang anak dro, tak carut mau ujun. Bengeh bak ujun. Punya bengeh tanya bak ujun sama dengan bengeh kau. Berarti tanda tanya kufur. Ada rahmat Allah. Hujan itu rahmat. Namanya pawang ujian ni bajalah. Pawang ujian. Kenapa pawang ujian kata lah kebet tu ujian. Kadang kebetulan maka dia berkatakan don tunyo dino makhluk bet bikin dan yo mentong makhluk Allah. Kebetulan waktu dia perlu acara nama makhluk yang namanya binatang di dalam bawah tanahnya kebetulan dia perlu acara goknan kaget unjuk rasa di dalam tanah. Ya Allah, betul ujung ya Allah, betul ujung ya Allah. Dia bukan urang kata makhluk namanya manusia tengok nak hajat dia tengok nak acara ataupun lagi nyan. Ya Allah, dia laki cik. Berdoa cik kawannya. Betul ujung. Dia perlu loh ya Allah dalam doanya ujung. Bah kena katanya. Ketika yang tanya sama melihat tilik kepada makhluk. Allah, bet putih mangrove katanya. Takalon makhluk Allah yang lain. Bet takalon tanya. Ada makhluk Allah Ta'ala yang lain. Maka dia buka hujan itu rahmat bagi kita lah. Mandung rahmat. Nak tumbuh-tumbuhan yang ada kenongnya. Ni lagi contoh ni. Yang ada contoh ujian imun ke dalam tu. Ikrung ke dalam tu. Jadi kan bila tu ujian ya berarti kena ilau lamun. Kamu Itu intinya kan betul. Munyung hana ujian lebah ataupun anaknya. Binatang yang jadi yang duk bagi wadah yang berlapis-lapis anak duk kadang binatang ada tepu dulu. Yang anak duk dia kata pada ujun. Jo ujun. Yang cara kita nyo guna nak bengi dan nyo guna bak ujunnya. Nak ada nak cabut ujunnya. Munyo nak lagi yang kufur kita nyo. Ada Allah yang telah menurunkan hujan. Ya, ya. Ya yang baik. Kain mana ada lagi? Sering puan tanya lagi tu. Ke membuka kedai Allah ujun. Nyokonyo ke masjid onda ke mengunjang. Nampak pun dah tak mau ujun tu. Ronan tak bersalah, bak ujun. Sedangkan rezeki kagak tu dah Allah Taala. Patut guna ujun ramah. Bongkol dengan dia bongkol. Kenapa ada? Bukan nama malam tu. Bukan je bunga lah. Bukan nama malam. Bunga malam macam hujan. Apa kau? Bunga yang minta play malam. Hujan. Hana bunga belanja. Hana pakon hana bunga deh. Ada ho kon je bunga ada ho. Tengok bunga. Ni tengok dah minta play ni nak hujan. Tengok nak urang. Baru pelari. Urung mekat bunga dah ulah kena cik. Alah pakon malam. Nanti lagi dia ada jaga-jaga. Bak bahasanya sehingga dia bisa kufur atas rahmat nikmat Allah berikan. Perkataan kita ni. Kenapa kau dalam bisa adanya lagi ni?
Kata kesini uji bapa tanya pada. Ya kan? Kalau enggak kau ciut lo. Tu dia juga. Tidak kau dia tanya. Kita uji padanya lagi tanya. Ayen. Habis awak. Anak can rồi ada. Pergo rồi. Buat. Pada biji. Tadi benda je. Itu tak dalam ni nyambe. Yang kelam selatu melapai apabila tanya ingkar kena nyata rahmat Allah Taala dengan takkan perkataan katron apa kaitu dunia kat parah. Ya. Kaya dia nak dapat jadi dunia orang. Mana lagut barang dia? Barang bahan makan, membelanjakan. Maka tiganya sama dengan kufur dengan nibat Allah Taala. Dan percayalah kamu akan bintang dan tiada percaya kamu akan daku bahwa aku jua yang menurunkan rahmat atasmu pada kadar yang ditakdirkan. Kadar yang ditakdirkan. Ingat cik? Genyo ketanyo ele tamumat kepada ahli nujum dan kepada bintang-bintang Astronomi. Jadi urung-urung jak medu. Urung-urung jak medu, kalau di bintang belumnya bintangnya rezeki dia gede arah haji. Nyu tajak lakut dengan tangkut untuk minum nyu bintang lagi nyu lengku. Kata memat abak bintangnya. Anak terdepa tanya bintangnya makhluk Allah ji. Allah yang pegang. Anak terdepa tanya rezeki rahmat Allah Taala ketua ke tanya. Kamu mak tanya bab bintangnya. Kata jak abang dukung je, kata jak balik nujum je nyo langkah yang pas tak kiban. Tanya nya. Tak kufur kan ada. Ya. Karena bahawa pu rahmat atas kita nyonya daripada Allah Taala, mandum kadi takdir. Uronyo kita nyotron ujin tengok namangamkan kadi takdir le Allah. Bek tua-tua saja. Maka haji dia pegang udipnya bek tua-tua saja ketika yang hana mangat truk batanyo dan mangat mukok batanyo bek tua takdir pu Allah Taala. Munyo tak tua takdir mangat udip kita nyo. Jadi gini kan, tu yang bak tanya truk tente yang hana mah, yang hantar terima tente yang hana mah, nyo mangat kita terima mandu, nyo yang hana mangat, nyan tente mandu hana terima, mandu go hana terima yang hana mangat. Tapi nyo tanya bisa tak puas takdir bahwa itu adalah takdir Allah, tu mangat ni. Langkah rezeki, pertemuan, maut yang akan takdir oleh Allah Taala. Nyo langkah rezeki, pertemuan, maut ke nyo bakki maut ke nyo, maut ke nyo musibah. Tapi yang semangat pun yang nama maut kan ada mangat, musibah. Ana lagu barang ke nyo, kau musibah haji, ana mangat pada nyo. Oh takdir. Kan takdir Allah Taala. Tengok dalam pernyataan bocor ban motor, bocor ban Honda, kagak takdir. Buat jalan haji. Coi kemaji, kadang mengana motor, kadang nama dah kadang ada motor. Kau nyanyi. Saya mesti bahagia. Munyo hendak bocor kadang lebih raya mutibah ini. Anda tak tahu. Jadi kalau takdir Allah Taala ketika yang hendak mangat kedua tadi. Bila dia bukan hendak mangatnya tak carut nama. Lagi dia tak tipak batik. Tipak batik dia bawa mata dia nak tipak batik kau tak ke? Jadi Batiknya tak kena. Putus bangun batik tak kena. Dia tak puas nak. Nah, musibah kita tanya, kawan musibah. Nanti puas tadi, kata tadi. Jadi kita, dia bunuh, bakro kita tanya. Dan kelalaian kita, kelalaian dengan sebab kelalaian. Dia bunuh. Ini tu bagai dia. Tipak batik ada, takik kaki tanya, pi kam batiknya kita tenak.
Batin makhluk Allah jin. Mana tak nak batin kan tak mati tak nak Allah Taala jin. Ya. Apa tu? Yang ditakdirkan sewaktunya lagi dibilangkan, lagi ditimbang, lagi yang dibagikan. Dan apabila mendapat oleh seorang kamu darurat lebih atas 3, niscaya berkata akan seorang manusia, padahal tiada aku rasa akan kebajikan, makanya saya mungkar ia akan nikmat. Lego anak gitu, Lihat Allah Taala turun-turun, tambah mana tangan yang hijau, hitam pun. Lego patang nomor konyo, hitam. Meleset dulu. Meleset macam hitam. Mana dapat? Chip patang tadi motor Lego biasa hitam, nyo Lego lain hitam macam lain hitam. Cari mana orang? Naga biru lebih. Ane tu big kaki duanya. Ane tu big kaki duanya. Lo tiba kaki dua nama tu. Kau kaki dua, kaki dua. Akak Cina. Lagi ni cerita nyo apa lagi? Matikan perkataan lidah katanya dengan sebabnya katanya ingkar. Ini apa kufurnya dalam tu kan Allah. Kaya manusianya lalai. Anak sadar ingkar dengan mungkar dengan atas nikmat Allah. Kenapa kau tanya barang yang hanadi, ya kan? Yang hana dagang, ini barang yang ada Nabi kan, ini hanadi buat dia. Ini barang yang hanadi, apa dia dapat orangnya? Tidur go kejuk, tiga dia. Lagi contoh dia. Kata nak apik-apik dia. Tidur kejuk tapi ada dah ada kejuk tapi. Minum. Tabung apa dum tiga ni juk mu tak ada nak ke? Begitu contoh. Mana Allah tu lembek dah lagi. Yang ketika kena tanya hana keinginan hawa nafsu kita hana terpenuhi tanya memandu. Ketika hana hijau, roh hana hijau, 2 roh hana hijau, 3 roh hijau, mandum tabur kampung, tabur tetangga dah pegang. Dah, nombor jom kan. Tepi dah mana. Dia pakai tu, dia umurnya tu. Akhirnya tanya, betul tanya orang dagang. Nabah lagi dah pegang tapi. Hana tak ada tanya bahawa tanya kakufu dalam bahasa. Ni Allah Ta'ala, ada nikmat. Tapi ada pegang. Wate yang kejuk tapi nya tak imbro katanya beda pegang aku rahsia. Ada pegang ada. Pegang ada dengar. Pegang ada dengar tu. Pegang tadi untuk rian. Sok beda-beda. Nak katanya manusia Tidak merasa cukup. Hak tabarong dana. ya kan? Dan barang siapa menegah ia akan zakat daripada hartanya, maka sanya meringankan ia akan kitab lagi nyanyi. Malam tadi tak ada nyata berdagang katanya. Dino tatun harta zakat katanya. Zakat anak dapat terbit, zakat tau, zakat harta katanya. Anak tak dapat terbit. Sama dengan tanya kamu melanggar, ku yang ketulis, ku yang kepegang dalam Al-Quran. Sama cerita lawan Allah. Dan apabila mengetahui telah masuk waktu sembahyang, padahal tiada bersegera ia sembahyang, maka sanya lalai ia
akan datang. Ada lagi ni ceritanya. Punya kata mau waktu sembahyang lalai katanya di hati dengan bangat tak. Satu pengilang dia ada awal. Semua kita balak nak. Tunggu nak belajar luar tu. Nyopi pelari je. Pun pelari di bawah bed. Ha? Tamong dulu tu. Ada nanti kamu nak mati. Nyonya ke dampah. Tengok tu gede kat tu. Buka dah. Mungkin dia tanya. Orang betul. Jauh tak tanya bertolak belakang dengan agama. Jauh. Jauh tak? Naik bilang. Tepa tanya tapi tak lawan. Tanya tepa mandunya. Bawanya sah tapi tak lawan. Yang kena ingkar memang ingkar. Tepa tanya nyo balik lagi nyo betul sembahyang ni kalau tengok tanya. Tepa tanya. Ini lagi nak. Ai boso-boso ni pokok ni tanya ke ni. Kau nak tanya. Orang betul ke tanya ke tak? Tidak ada. Daring bab pengajarannya. Ana, kau ni mana? Untuk amal lagi tak? Yang bergaji. Mau tanya, untuk mubah dulu kan. Tapi yang lebih kuasa mampu kita. Ingkar batin kita. Ingkar hati kita. Tahan menjadi pelajaran bagi kita nyo untuk ke depan menjadikan introspeksi diri kita nyo bahawa kita nyo banyak salah. Kita nyo le khilaf, le yang kurang ibadah. Kata lagi Allah dalam sembahyang kita nyo, ya Allah. Segala jalan ibadah bersihkan hati. Mudah-mudahan mati kita dalam selamat iman kita. Sallallahu alaihi wa sallam.